Bukan melap-lap belum. Alah. Tengah tamagun kabeh gah. Ayah! Ayah! Tengah tamagun habis gah dia ayah dah Hana ke depa teut. Nah, lagi main nah. Lagi urut long. Bugot. Ayah ni rumah thom tetot pinu hat. Gah kabeh. Kuah dia dapu. Yang tahu kau dah kan? Parit! Parit! Kibang ka main ka. Dalam main no dah. Saya pekabai Parit nyan. Kena kajak dia siat. Pernah ambil ni hello. Betak kat pegah abah tidur ke Parit. Kat blogah siat. Habis tu balik terus ke rumah, jangan main lang luang. Ya? Tanya gah je nyang kat belau. Bang, boga. Bang Parit. Gah. Loga. Kau ni ba dah bong long ah, gede mami lon tu an. Kau pegah ni bloga, wacok gah hai pak Oh baik bang. Gah yang pasal dalam tabung long. Long tabung roh aku bah yang gede mami tu. Oh kau pegah, Parit. Ni tak bloga tak lagi ni ji. Pihak tukar tabung. Dia kata kawal mau lek kata mami. Blok tabung, pihak tukar tabung. Oh baik. Long menjanji nak pasal gah dalam tabung je. Hana kuat yang mbak mami le kat awak. Hai kau pegah bang, kau Parit. Empat tabung kat awal rumah kata yang mbak mami le. Berdamai dengan apa yang terjadi. Mami, Oh kakak awak. Pak gah. abang je mami, kat tukar tabung. Ulah aku tuang. Mangki banci tak blogah. Kah hari je ke besar mami lan tabung tanya lom lagi tabung parfum. Getat kah gam? Tak blogah cik tukar tabung ji. Getat terus mak lagi muda kah ha? Cik budak berangkat. Pogah yan, bek kau pegah dengan kau nan. Ha masak kuah dia nu hak teput. Alah, le tak betek mami. Kubuk kain tau. Parit main yuk. Oh, air gulung. Gui blogah le mami. Alah, main sebentar. Atai tayu baik Parit. Hantam pernah butui ajak berosat dari belah takah kalang luarnya tayu blogah. Ini hat hanai wa ka krih kuah-kuah pak kalam langong. Tak degi tu. Tidak ambil pe amat. Cik payah tajak draw tu tiak setot. Munya tak preh menjani wa. Kak Kambik cik empat lah le. Kan gah mitai. Nan duk bergah barnya. Hai. Ayo minta agah nan kadang kau bergah barang pitangan hana mampu api. Lah bangun mumpang siat. Pu bergah bangun dah. Kalau kau bergah malam kat Baik kadang kau menjaga. Si balik aku dia yang menjaga. Masak kuah lu bina kan buat tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Macam kejadian ronyo teka. Macam perkataan tu. Tayu blow tabung baik Parit. Kah hitung tabung gop. Kah naik tabung di dalam. Kuah-kuah kau masak pingan-pingan kali ku gom kau boleh. Kau mengerti ku. Ya. Tu kau mati lampu. Parit. Parit, biar kau hebat lampu kontak tengap kian. Tak badat dia dah pegah abang. Dah pegah kah dah bim hebat lampu ke nak dengar dia dah pegah abang kah Parit. Parit. Kenapa kau kau yang kau pegah abang bintih kian? Parit.
Allahu Akbar. Farid. Jin semut. Siapa sakit naik atas. La ilaha illallah Farid. Ayah. Salam. Nyoi ni wo jilah ko dia duit rumah tira ku Farid nyo kai ada je mon. Hang ko dia duit ada kai 20 peluang. Lillah aku ayah anak aku pengut malam nyo ni wo lu yo. Jiat ni wo ju. Allah. Farid. Farid. Apa yang malam-malam lagi oleh. Pergi mayang abak ni mik. Kerja kau lah en. Sayang di Farid. Pacalia udah bakanlah. Rumah padat nak senah pak eh. Nyo payah aku pegah kejadian meklam ni Farid tak berat game lain meklam. Nah. Miwa. Masuk Miwa. Dapur aku nak pegah nah. Gimana Miwa? Farid buat tingkah enggak dia? Itulah yang aku ceritakan nah. Dah lama ni tak dengar cerita ni. Cak cerita. Farid nah. Ketabrak kam lain. Dalam 2 orang ulikut. Kai pegah habar siroi. Lagi kena ngi kai jihan. Nyan malam kat bangku kalan kai duduk ke DP. Alinya kai kata haji, kata Palangmon. Susah aku ni, long yo aku nak. Nyan watai aku tanya nah ha. Ngan tahu pegah habar Farid. Ngon ni pegah. Ku kala le lo hana ngon ni kui. Cik siroi nai dua. Mata-mata ai kai tam. Teman nikah dah pukiban nai Farid. Apa dah kamu hajat jamun? Kadang yo tu kadang apa-apa lah lelaki kadang. Hana ru kabikah. Enggak ada ajak-ajak mi atau nazar, enggak ada mi. Apa kita cari orang pintar aja? Hai munyo minta orang pintar, imur salin orang pintar je. Nak kartu kit saja ni lam nak. Hai kartu Indonesia pintar. Jadi geograri nak dengar ke? Dia orang warna ungu lah. Bukan orang pintar macam gitu mi. Apa kita cari dukun aja mi? Deman nikah nah naya katuri de manu orangnya. Dukun-dukunan. Enggak apa-apa mi. Nanti kita cari orang pintarnya mi. Gelap rumah ni. Banyak jin benar ni. Agak-agak orang tak solat, jin masuk rumah macam ni. Dah kedekut betul. Aku pun takutlah jin macam ni. Pek you. Katip-katip. Lati mengatip. Sabar, tak boleh. Kau panggil aku ke ni? Tak boleh jawab. Jin ni. Thôi luar dong, tak gerepah-gerepuh. So, aku kayak pegak kayak main tilet ni ke mohan. Uji ujak punya darkah ini wah, ya udah. Menjadi cuma kita main rati nahat. Iban dek. Taklah. Orang tengok ni dalam puyak mengeruk dari ke rumah long. Ya wow dia leh. Empat dukun yang dari balik kat nah Madang. Oh, dukun. Pandai orang teman dukun yang dek. Nyo dukun Malaya apa mida? Ji hanya bahasa Aceh. Dia bahasa Melayu pakai. Melayu. Bukan baru sirau bujak. Langkah dalam dek.
Nyai patu suat. Yang tidur tu siapa? Itulah yang sering kemasukan anak sinah Pak Dukun. Cuba Pak Dukun lihat dulu. Boleh saya berkeliling sekejap cik? Gelap rumah ni, hitam benar. Banyak rasap rambut mata ni pedih. Ni. Ada jin? Makcik, tolong tepi. Biar saya yang uruskan ini. Kau tak kenal aku lagi. Kau ni siapa, wahai anak iblis? Kenapa kau masuk dalam badan anak tu, kenapa? Kau yang siapa, wahai orang tua? Nyeh. Ya. Baik kau pergi, wahai orang tua. Tunggu engkau, wahai anak iblis. Akan aku musnahkan engkau. Blau. Keluar kau, wahai anak iblis. Jangan kau main-main lagi dalam badan anak ni. Anak ni dia tak salah apa-apa ke ni? Makcik tolonglah makcik, doa sikit ni. Tak sempat aku berdoa ni. Kalau kita bodoh keluarlah. Aku hampakkan muka engkau ni. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Farid, giatkah lagi orang Farid? Kali aku pegah aku BMN bak dam, abek lilin nyam bek kajak Farid, lampaya bek kabelu. Kau jin kau rumah kan. Kau macam-macam kau merangu-rangu kau au kayo dengan tanya hana mampu api. Untuk nak dukun nyan kau. Jadi bagaimana ni dukun sama si Farid? Kita bincang kat luar aje makcik. Baik Pak Dukun. Syukur alhamdulillah yang Farid tu tak ada lagi kemasukan ataupun masuk jin, tak ada lagi makcik. Dah keluar dah pergi jin tu, dah keluar, dah habis semua makcik. Makcik jangan risau. Kalau apa-apa telefon saya. Terima kasih Pak Dukun. Telah bantu kami Farid. Udah berapa kali Farid kayak gitu dukun. Untung ada Pak Dukun. Terima kasih ya Pak Dukun ya. Okey makcik, saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Dah beda ni kereta ni macam. Ada je. Dekat hotel.